Kejap industri, saya ada orang kacau. Acik, nampak macam tak cukup minum air ke? Tak cukup minum air? Jajak mic dah dengar. Acik nak beli air saya jual tak Acik? Saya jual murah je. Tengok. Jual 1.50 sen je, sebotol. 1.50 sen. Ayat. Tengok, ini nama apa? Nama Spritzer kot. Spritzer? Acik macam penat je. Boleh try tak? Boleh. Boleh. Sekejap Ni. Banyak sangat. Aku ni dia nak call tau. Aku nak call. Kau kacau tu. Buang masa aku layan kau. Apa dosa saya Acik? Acik. Aduh, cari rezeki pun macam ni lah. Saya minta orang kaya tadi dapat air daya. Jangan dia buat orang macam tu. Sebaik aku jual air. Bos. Kalau jual roti john nanti habis sos muka aku kan. Bos. Okey. Jalan juga lepas ni. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku. Maka barang siapa yang namai itu walaupun satu daripada keduanya akan tercampak ke dalam neraka Jahannam dan tidak akan berpedulikan lagi. Tengok si bulat tadi tu, sombong betul dengan si miskin ni. Padahal tak tinggi mana pun, lagi rendah ni dia. Yang ni pun diam. Nyamuk orang. Allah Ta'ala. Tukar cerita lah, Borin. Statue. Ayo sini tak? Mana ni? Patut nak sediakan prop. Weh, Ryan, Ucup. Hari tu aku dengar cikgu MA kita masuk hospital. Patah tulang. Tulang apa? Aku dengar tulang pinggang. Kau kan belajar bio. Jangan cakap tulang pinggang je. Kita kena spesifik. Kalau tulang pinggang, kita panggil tulang padela. Macam lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Baiklah, saya Cikgu Fatah. Nama penuh Fatah Tulang bin Fatah Kaki. Saya akan menggantikan cikgu MX kamu yang patah tulang tadi. Baik, jadi ini adalah keputusan MX kamu bagi saya lepas.
Okey, Cuk. Siap tangan depan, Cuk. Maaf, Cuk. Markah kamu nampaknya macam tak lepas lah untuk SPM ni. Gagal, Cuk. 20 ai. Maaf, Cuk. Gagal, Cuk. Ni tak mungkin. Baiklah, Irfan. Siap tangan depan, Irfan. Tahniah, Fan. 100% Fan. Weh, aku dah agak dah. Setakat MAT. Aku ni pengamiran. Aku pembezaan. Cik gigi aku je lah. Adik aku yang tadika, sekolah tadika pun boleh buat. Cuk, kau nak buat apa? Berapa ni? 20? Apa ni Cuk? Macam tak ganjal. Tu lah. Gua ajar kat depan kau buat apa kat belakang? Tengok Luman Buduski kau apa? Fan, sabar, Fan. Sabar, Fan. Sabar. Saya. Jangan sok-sok sangat, Fan. Baiklah, yang terakhir sekali. Ryan Haikal. Alhamdulillah. Nampaknya markah kamu lagi tinggi daripada Irfan. Sabar. Uish, berapa ni? Betul tengok markah kamu tu. 101%. Weh, macam mana boleh lebih 1%? Tak betul cikgu salah. Cikgu MAT ke apa ni? Mana saya tahu, saya tengok skripnya ni. Bagi kita tak tahu. Kau skill isu apa ni? Bagi kita tengok. Weh, kau tambah soalan? Mana boleh tambah soalan sendiri? Dah 20 soalan, jawablah 20 soalan. Ni pergi tambah satu soalan, ni malah naik 1%. Cikgu, apa tu cikgu? Mana boleh Sabar, tambah Fan. soalan? Sabar, Fan. Tadi dalam skrip macam tu je, Fan. Saya ikut skrip ni. Sabar, Fan. Sabar. Aku memang tak boleh weh. Panjang hidup aku kan, tak pernah lagi orang lagi tinggi ber aku. Aku ingat 100% ni maksimum. Rupanya boleh tambah soalan. Sekolah apa ni? Aku tak boleh aku ingat. Apa pasal makan penting baru? Pasal tak nak kawan? Siapa lagi tinggi? Baka! Kata nak pakai MAT gagal. Perangai macam Jane Alpha. Stop. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian semua menjauhi hasad dengki, kerana hasad dengki membakar segala amalan sebagaimana api menghanguskan kayu. Tak boleh tengok orang senang, tinggi sikit je pun main peranan tu, main peranan. Diam. Ini pun bakar apa tu? Ingatlah sahabat sekalian, hendaklah kita semua menjauhi sifat-sifat mazmumah ni. Contohilah peribadi Rasulullah SAW, terkenal kerana sifat kejujurannya, terkenal juga kerana sifat maafnya, bukan macam sifat-sifat yang terkeji terkutuk ini. Allah Alam. Sekian, terima kasih.